Hai, Assalamualaikum korang. Okay, sekarang ni dah berada di rumah Sepupu Linda. Ada sesuatu yang nak bawa untuk diorang, iaitu baby food daripada Tasnim. Jadi Linda beli tahu untuk nak hadiahkan kepada anak buah Linda yang comel sangat-sangat tu. Beli satu set Tasnim ni untuk hadiahkan kepada baby Ayana. Jom kita tengok apa reaction baby Ayana bila dapat baby food. Jom. Assalamualaikum. Ayana. Be your best friend. I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb. Dah kekenyangan dah. Dah lapar habis dia makan korang. Inilah dia makanan baby food, iaitu baby Simba. Best tau korang, baby Simba tengok dia makan sampai habis tau. Sedap tau. Okay, Ina nak bagi tahu korang, baby Simba ni sebenarnya dibuat daripada buah sebenar. Kan? Of course tak buah sebenar kan? Takkan buah tak sebenar kan? Tapi yang penting, buah sebenar ini diproses dengan suhu yang rendah. Bila proses dengan suhu yang rendah, dia selamat untuk bagi baby makan. Diproses dan asas dia adalah beras. Jadi mengenyangkan baby juga. Okey, dan ini packaging macam ni mudah untuk bawa travel. Kalau korang pergi mana-mana, bawa je lah satu botol ni pun dah memadai kan. Ada macam-macam flavor. Macam banana strawberry. Okey, banana strawberry ada khasiat dia. Okey, setiap periset ini ada khasiat dia. Macam banana strawberry ni, strawberry ni dia mengenyangkan dan dia ada vitamin. Okey, lepas tu kita ada juga dragon fruit. Dragon fruit ni mudah untuk baby makan supaya tidak sembelit. Lepas ada apa lagi kan? Ada papaya. Papaya pun bagus untuk mengelakkan daripada baby kena sembelit. Ada sweet potato mengenyangkan dan ada vitamin juga. Jadi setiap buah-buahan ataupun pisa baby Simba ini ada khasiat dia. Okey, baby Simba ni pula dia tanpa garam, tanpa gula. Dia memang natural 100% daripada buah-buahan. Buah-buahan yang diproses dengan cara suhu yang rendah. Dan digabungkan juga dengan beras supaya bila suhu rendah itu terjagalah khasiat ataupun nutrisi buah-buahan yang ada dekat dalam baby Simba ni.